Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Azri Zalasani bin Abdul Jalil. Hari ini saya akan menerangkan tentang maf'ul li ajli, atau lebih dikenali sebagai maf'ul lah. Okey, definisi untuk maf'ul li ajli adalah isim, yakni kata benda yang menjelaskan alasan atau sebab terjadinya sesuatu perbuatan, yakni fi'il lah. Okey, dalam bahasa Melayu kita dipanggil sebagai kerana ataupun disebabkan oleh apa. Okey. Contoh yang saya boleh bagi dekat sini, syakartuhu ikraman lah. Okey, ikraman ni maksudnya aku berterima kasih kepadanya kerana menghormati. Okey, ikraman menunjukkan maf'ul li ajli, kerana menjadi alasan ucapan kepada terima kasih tersebut. Okey, contoh kedua pula, jahadtu hubban lil watan, aku berjihad kerana cinta tanah air. Okey, yang nak dibolkan dekat sini adalah hubban. Hubban adalah maf'ul li ajli, kerana dia hubban menunjukkan maf'ul li ajli lah, berjihad kerana cinta kepada tanah air. Hubban dia cinta kan. Okey, seterusnya kita melihat kepada syarat maf'ul li ajli ni. Yang pertama, syarat dia yang pertama adalah harus mesti kena isim masdar. Yang ni kata benda yang berasal dari fi'il itu sendiri. Yang kedua, harus menyatakan alasan atau tujuan sesuatu fi'il. Yang ketiga, harus berhubungan lah, di antara fi'il itu sendiri. Yang ni macam sejenis. Dan yang terakhir, hendaklah mutasil. Yang ni berkait langsung dengan fi'il. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.